Video ni kita minta lah satu share, satu kebaikan sasai. Assalamualaikum sasai. Jadi ada saudara kita sasai inbox mari kepada kita tu suruh kita istihar kerana di tempat dia tu sasai ada nak buat bangunan masjid sasai. Bangunan masjid lalu tu lah sasai dia guna duit lebih kurang 5 juta kok sasai. Jadi masjid dia sasai namanya Masjid Nurul Ibadah Batan sasai, letaknya tempat 3 mungkin Bangkau daerah Noncik, wilayah Fatani sasai. Jadi dia nak buat market teh ni sasai pada tanggal 1 Kumpapan 2569 ataupun 1 bulan 2. Ingat molek tepat 1 bulan 2 2569 sasai. Jadi bagi sasai mana tu hok duduk di kawasan tu ataupun sasai mana duduk jauh tak apa. Ada masa untuk nak pergi tu bolehlah kita pergi market teh pada tanggal tu sasai. Bagi sasai mana hok tak luar, tak ada sempat, tak ada masa nak pergi. Boleh juga kita tolong. Boleh juga kita buat sedekah jariah kita tu dengan nombor banking kita tapak bawah ni sasai. Nombor dia tu sasai Tanakan Takoso 020 2273 29073. Nama banci dia Masjid Nurul Ibadah Bate sasai. Mari kita pakak-pakak on week ataupun pakak-pakak sedekah tolong untuk nak bangun ni masjid sasai. Sebagaimana kita tahu katanya sedekah ini, sedekah tolong masjid adalah sedekah jariah. Dan juga sebagaimana kita tahunya, sedekah jariah adalah sedekah yang paling berfaedah sekali. Sejak daripada kita tu, kita boleh ambil faedah dah sampai dengan akhirat nanti. Yakni ketika kita mati, ketika kita duduk lubang kubur, tak ada sampai akhirat lagi sana. Kita akan dapat manfaat daripadanya. Kita akan dapat boleh pertolongan daripadanya sana. Kerana seperti Nabi SAW sebut, setelah mana kita mati, kita akan dapat 3 kali lagi hak boleh makan. Hak boleh dapat manfaat lagi pada kita sana. Yang pertamanya sedekah jariah, yang keduanya ilmu manfaat, yang ketiganya anak soleh sana. Oleh itu marilah kita bersedekah jariah melalui banking kita tapak bawah ni sana. Sekadar ni selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.